Hi guys, welcome back to my channel Bahari and the Bow. Alright, so dah lama dah tak guna intro tu. Dah 2 tahun dah saya tak guna intro tu. Last saya buat masa 2 tahun lebih lah. Sebab tapi banyaknya pada konten Abelih banyak. Saya buat intro Abelih banyak. So lama dah saya tak buat intro tu. So saya ambilkan intro tu. Jadi insyaAllah kena direct nanti akhir sampai hujung tahun saya akan gunakan intro tu lah. Jam balik tu mungkin saya akan rehatkan dulu lah sebab punya view pun dah semakin drop, semakin tidak menonjol sangat. Jadi bahaya lagi je post tapi view semakin tidak menonjol sebab konten pun semakin bosan, semakin orang tak nak terima. So hari ni Iban nak buat video sesi luahan. Dah lama dah Iban nak buat sesi luahan. Hari tu Iban dah buat dekat 2023 tu 2024 saya buat. 2024 saya ada buat video sesi luahan Mastery sebelum jadi YouTuber dengan sebab YouTube banyak Iban cerita. Alhamdulillah view sangat dahsyat 300-400 views. Memang kalau on top lah. Jadi Iban nak buat video sesi luahan juga. So Iban dah tulis dah ni. Iban tu masuk pada belakang sebab ini dia. Korang kosong lah sebab Iban pun ada tulis nama ini tulis punya konten. So hari ni ada konten pertama sesi luahan. Hari ni kita dapat bagi kita dah buat lama dah sesi luahan sebenarnya di konten hari itu pun 2025 pun Iban dah buat, cuma view tak semegah sangat lah. Jadi ni pun ya semegah, cuma view tu 15 kenal 1 kenal tak berapa okey sangat lah. Tapi insyaAllah Iban akan maintain lagi view. Okay. Alright, so Iban akan buat konten yang lagi dahsyat bersama orang lagi macam maintain. Iban nak maintain nama view okey, cuma nak maintain kedudukan kita tu bukan senang. Bukan senang. So hari ni Iban punya video adalah iaitu dunia sesi luahan, dunia YouTuber terlalu keras. Okay. Dunia YouTuber terlalu keras. Hai, ada gitu lah. So, dunia YouTuber terlalu keras ni maksudnya dunia yelah biasa korang tengok SD. Sekarang ni pun sekarang ni pun korang tengok SD banyak YouTuber dah mula bermain YouTube, bermain ni apa semua. Dengan Iqbal sekali dah. Iqbal pun baru juga dari industri. So, Iqbal pun mungkinan ni dah 2 tahun Iqbal dah ni. Mungkinan 2025 ni pun mungkinan 3 tahun. Masuk 2026 mungkin 4 tahun kot Iban buat video setiap hari. Sepanjang Iban jadi YouTuber. Okay, 2026 4 tahun lah Iban buat video. So YouTuber terlalu keras ni macam mana ya? Jadi dunia YouTuber terlalu keras ni maksudnya adapt netizen kot. Netizen ni yelah macam korang tahu netizen ni mulut macam kelepar-kelepar, macam tak ada faham situasi macam ni dia tak akan faham. So nak kata dia ni sangat hebat, tak ada dah hebat sangat pun netizen ni. Jadi saya cakap sendiri macam biasa, macam nak relax macam okay, nice macam tu. Tak ada lah. So netizen ni okay sebenarnya, tapi bila netizen suka macam menggelarkan kita, suka macam mengkondem kat kita, dia agak macam tidak berbicara sangat. Bila kita dah buat yang terbaik, tapi dia macam macam menekan kita sangat, macam dia tak faham situasi, dia tak faham benda ni, edit kita semua. Macam kau tahu sendiri, saya nak edit semua ni bukan senang. Nak hadap orang ni pun bukan senang. So jadi banyak benda yang terjadi dekat Iqbal sendiri. Baik terjadi pada zaman-zaman Iqbal YouTube dulu, zaman 2003, zaman 2004 dengan zaman sekarang lah. Okay, alright. So macam kau tahu sendiri, Iqbal tak banyak shoot sebab Iqbal kena habiskan posting video dalam kertas yang kecil tu Iqbal kena habiskan. Lepas tu Iqbal lama tak shoot konten sebab semua konten dah ada dah, tapi semua dah habis post. Cuma video prank 4 prank Iqbal tak buat lagi. Macam korang tahu dari konten sebelum ni pun Iqbal pernah cakap yang video 4 prank tu Iqbal tak buat lagi. InsyaAllah mungkin malam ni atau malam esok Iqbal akan buat lah. Tapi eloknya malam ni, tapi saya tak ada kot sebab malam ni, sebab saya pun nak tengok video editing lagi, nak selesaikan video editing.
Lepas tu saya akan selesaikan video plan tu. Video plan tu kena esok lah. Tapi saya buat satu konten lah. Sebab kalau buat 2 konten, takkan kawan-kawan saya dah tahu dah video plan tu. Itu padahnya. Tapi kawan-kawan saya tak tahu sebab dia tak cara pasal YouTube ni. Dia cara pasal main game-game apa semua. So, walaupun Iqbal pun tak tahu juga nak bicara pasal apa jadi YouTube tu kerah ni. Kalau kerahnya, dia ni kok kedudukan kita kot. Ya, tahun 2003 dulu kedudukan saya sangat dahsyat, sangat okey, sangat nice. 2024 boleh tak ya seimbang, okey, tak ada apa masalah. Tapi akhir bulan sangat melonjak. Tapi 2025 ni bagi pasti sampai bulan puasa tu melonjak tong gitu. Tapi tengah-tengah Iqbal tak payah buat video tu, view dah semakin drop, semakin jatuh, semakin macam graf itu kan. Wih, lepas tu semakin yang macam kalau nak start motor macam ni. Lepas tu bila kalau nak slow kan, dia macam tu, macam graf lah, macam graf YouTube ke apa semua. So Iqbal pun tak tahu juga. Tapi bila Iqbal tengok YouTube Studio, yang paling sakit adalah subscriber Iqbal semakin drop. Macam tu. Jadi kena dia nak kita buat video ni, video yang gila. Macam contoh video tu jatuh bangun ni ada lah. Jatuh bangun ni tutup lah. Video macam jalan kaki 12 jam ke. So apa-apa Iqbal pun tak tahu ke nak buat macam mana punya video. So apa-apa Iqbal cakap sendiri lah, Iqbal pun tak harapkan kita nak buat YouTube ni pun hanya sekadar macam alah video nak tunjuk orang nak buat YouTube tunjuk orang, tak lah. Iqbal hanya buat video ni pun sekadar macam tak nak menunjukkan korang pun. Tapi kita sebagai YouTuber kan nak buat macam mana. Kita sebagai YouTuber gitulah, kita dah macam Iqbal sendiri, YouTube ni macam mainan saya, macam minat saya sendiri. Sebab benda ni yang saya pandainya. Hal lain saya tak pandai. Macam baking macam ni saya tak pandai. Masak saya pandai sikit. Kalau baking memang saya tak pandai lah. Satu apa pun saya tak tahu. Satu apa pun saya tak tahu. Okay, so macam saya sendiri dalam YouTube lain, kalau tengok pada YouTuber banyak buat video zaman PKP. Zaman PKP tu paling orang nak tengok sangat. Orang tak tahu buat apa semua, dia buat video. Video apa pun tak kisah video apa, macam video makan, video random, ikutlah macam mana. Tapi korang tahu lah kan zaman itu pun saya tak ada buat video. Zaman itu pun zaman saya PKP pun zaman high school lagi. Zaman saya tak buat video lagi. Saya tak buat video lagi masa tu. Sebab itu masa sekolah. Dalam PKP tu sekolah. Memang asyik belajar PDPR apa semua. Kalau ada masa tu malai ke petai apa semua, sampai boleh puasa tu pun saya boleh buat video juga. Tapi nak macam mana geng? Time tu saya tak ada telefon lagi. Ada telefon ada, tapi time tu saya guna untuk main game. Saya guna untuk main game ya, tak ada benda lain pun. Saya mula start ada nama ni start time dari TikTok. Saya mula dari TikTok ni. Dari TikTok. So start daripada TikTok tu, saya jadi edit friend. Saya sebut dan saya dapat cerita dekat video-video sebelum ni semua saya dapat cerita. Saya edit friend, saya edit time tu kawan-kawan saya edit. Waktu ada friend saya edit sikit dalam 2-3 video. Alhamdulillah. Jadi macam korang tahu, saya ada edit untuk kawan-kawan saya apa semua. Tapi like dia sikit lah, 35, 36 like sikit lah. Jadi saya padamlah video kawan saya tu, padamlah buang terus. Ada video Mika dengan Ayah pun saya ada edit. Video Mika dengan Ayah tu pun saya ada edit sementara je. Tapi tak buang pun, hanya simpan video tu. Itu lama. So bila buat video tu video editing edit dekat TikTok, saya tak main YouTube. Okay, saya tak main lagi YouTube. Atau bila saya start buat YouTube selepas ada cikgu ni tanya kawan-kawan saya apa semua apa cerita. Saya kata cerita jadi YouTuber. Saya try lah.
Jauh semua kawan kata bagus. Saya buatlah first video. Alhamdulillah semua orang terima saya seadanya apa semua. Saya buat video apa semua. Walaupun video random letak telefon tu atas sofa. Dengan baju biru dulu ada. Dulu baju biru. Oh ya tak ada dah. Dah ada baju tu. Tu lama dah berapa tahun baju tu. 2 tahun ke 3 tahun lebih. Baju tu. So benda tu iba macam terfikirlah sampai kena pergi kat Kelantan tu. Tak lupa lah. Buat video setiap hari. Baik iba tak lupa lah. Bila dah habis shoot tu edit, pada tu post. Itulah. Itu pun sebelum rumah tu pun ada wifi sedap lah. Tapi kat sini boleh juga, cuma paling susahnya kena guna internet banyak. Lepas tu lah habis. Benda tu bukan macam tak elegan sangat macam zaman kat Kelantan. Zaman kat Kelantan kita boleh habis shoot kita terus edit lepas tu post. Tapi paling sakitnya kalau di Kelantan tu upload dah tapi lambat. Tu maksudnya. Tapi apa yang paling sakitnya kita dekat upload tu bom mati api. Itu paling sakit. Okay. Macam mana nak dunia YouTube terlalu gerah ni? Dia macam ni lah. Dunia YouTube terlalu gerah ni maksudnya kita nak edit, kita nak hadap orang tu bukan senang. Macam Ibas ni memanglah mudah. Tapi memang korang nak macam Ibas macam mudahnya nak hadap apa semua. Tapi korang dulu tempat Ibas korang rasa macam benda ni tak boleh hadap payah. Korang rasa ni, cuba korang buat YouTube first video memanglah boleh naik. Tapi nak maintain kita punya nama tu bukan senang. Punya nama tu bukan senang. Lagi korang dah berehat setahun. Macam Ibas jadi 2003 setahun Ibas berehat. So apa sebab stress dengan telefon, stress dengan konten pun kita tahu konten apa. Konten ada ketah tu Ibas nak buat, tapi time tu tak ada mood, tak ada nak rela. Ibas macam mana nak buat shoot, mana nak shoot ni, mana shoot tu. Tu paling sakit. Dia buat tu comeback, awal balik, okey tak ada masalah. Saya syukur lagi lah. Saya orang macam terima Iqbal lagi apa semua. Jadi apa yang membuatkan Iqbal macam Iqbal tak maintain, sebab benda ni pun saya dah cakap banyak kali dah. Saya kata kat fans kata support lah kalau video-video apa pun tak kisah video apa semua. Tapi kalau video tu tak minat atas diri korang payah juga. Sebab Iqbal pun nak ada nama juga, nak ada nama Iqbal sendiri, nak ada industri Iqbal sendiri, nak Iqbal berjaya dari luar sana juga. Tapi bagi Iqbal sendiri bukan senang nak berjaya, bukan senang. Nak buat YouTube ni kalau YouTube memang senang. YouTube memang senang, tapi nak maintain nama tu bukan senang. Nak naikkan nama kita tu bukan senang. Sebab korang kena edit masalah tu. Macam ni masalah saya, TikTok dah okey dah. TikTok pagi tadi saya dah boleh buka dah. Kita dah usah 3 kali saya buka, alhamdulillah boleh. Tapi apa yang tak bolehnya, saya nak upload dekat TikTok tu banyak tak boleh. Sebab dia dah mula jam dah. Jadi dia kena tunggu setahun 2 tahun. Wah itu lah. Benda tu saya tak boleh edit. Jadi biar je lah SCC tu tu. Agak kita tak ada sudah. Dan ini kalau dikira SCC lama tu saya nak simpan sebenarnya. Tapi SCC lama ada je dekat laptop. Cuma tak post sangat dekat TikTok. Banyak post kat YouTube, dekat video short tu je banyak post. Tu pun saya ada post juga video 18 batch 2 yang sekarang ni. Yang sementara tu saya ada post. Kalau korang ada tengok. Saya pun ada post video baru. Tengok korang bagi tengok. Tapi kalau video ni nampak lah. Dalam video ni lepas daripada video prank. Video prank ada buat dekat atas tu. Lepas video prank tu baru saya post video yang ada dekat atas ni. Okay. Alright. So aku Iqbal tak harap pun kalau nak maintain nama. Cuma Iqbal nak rasa orang ambil gambar Iqbal. Iqbal nak rasa duit Iqbal tu atas nak rasa jugalah. Daripada duduk bawah sakit juga. Tapi nak naik tu bukan senang lah. Nak naik tu macam bukan senang nak maintain tu. Sebab kita ni berhadapan dengan YouTuber yang always sedar,
orang yang hebat-hebat, pengalaman di luar apa semua. Macam pengalaman Iqbal kat situ je lah. Pengalaman Iqbal macam ni. Macam orang lain dia punya pengalaman luas, punya pengalaman berbeza. Macam pengalaman Abang Ali berbeza, pengalaman Abang Ikmano berbeza, pengalaman siapa lagi? Apa ni? AS Production berbeza, pengalaman Iqbal pun berbeza. Dia macam tu je. Sebab tu dunia YouTube Bertadung Gerah maksudnya nak hadap, nak hadap orang tu bukan senang. Nak kita berjaya tu bukan senang. Nak maintain nama tu bukan senang. Lagi satu, nak lawan dengan orang tu bukan senang. Bukan senang kita nak melawan. Jadi insyaAllah nanti Iqbal akan buat video yang lebih agresif, lebih hebat, lebih yang tak biasa-biasa je. InsyaAllah Iqbal dah. Alhamdulillah. Bawa pas makan Maggi pagi tadi. Nasi belum makan lagi lah. Jadi apa pun, baru tak pernah buat apa juga. Sebab ini jumpa Gerah ni, baru tak pernah buat apa juga. Tapi apa pun untuk Era Iqbal pun dah kembalikan intro baru. Apa ni, intro lama dah 2 tahun lebih berbuat. Iqbal kembalikan. Harap korang support je lah intro baru Iqbal ni. Yang pertama dulu 2 tahun yang lalu tu, Iqbal harap korang support. Yalah, itu intro pertama Iqbal dulu lah. Intro kedua ya, yang sebelum ni korang tengok hari-hari dari zaman 23 hingga 25 tu, itu sama korang dah tengok dah. Okay, jadi so aku pun Iqbal minta maaf lah. Kita buat video ni pun hanya sekadar macam bagi media, sekadar macam ataupun effort tu tak adalah effort sangat. Kita nak bagi full effort ni bukan senang. Nak orang tengok tu bukan senang. Sebab kita ni pun bukan keluarga senang. Kita pun ni pun, saya pun bukan daripada keluarga yang senang juga. Atau keluarga senang, saya pun kata duit banyak pun, yelah, duit tak banyak sangat. Cuma kalau beli barang-barang tu boleh lah. Macam barang-barang minum, barang-barang mobile, macam barang-barang bossing ke apa semua pun saya boleh buat. Cuma saya ada je nak video. Saya pun ada fikir nak video boxing apa semua. Tapi itulah, sini barang dia mahal. Dia tak sama macam barang Malaysia. Barang Malaysia boleh lah kira 15 yan, 16 apa semua. Kalau sini 30, 40 ribu. Dan lagi Shopee memang tak boleh baik sakit lah. Dia punya barang dia pening palos dah. Gitulah. So Iqbal ucapkan terima kasih dekat korang semua. Iqbal harap untuk intro baru ni, saya harap korang lebih sampai Iqbal. Naikkan view nama Iqbal zaman Iqbal dulu 300, 400, 50.1k. Korang support lah. Tak apa korang tak support, tak apa korang nak macam cemburu Iqbal koyak, Iqbal ni apa semua, korang katalah nak apa pun dekat Iqbal hanya terima dan redha saja. Okay, alright. So Iqbal minta maaf dan InsyaAllah Iqbal akan maintainkan view ni. Iqbal akan maintainkan nama Iqbal sendiri. Nama kita akan jadi mendunia, InsyaAllah. Okay, alright. So Iqbal harap berterima kasih pada korang semua daripada zaman 2023 hingga 2025. Tak telah support Iqbal dari zaman Iqbal mula-mula start video dulu. Start video dengan sopan, macam video spontan apa semua. Daripada saya ke video Iqbal mukbang. Mukbang ke apa tak ingat dah. Mukbang asal daripada mukbang, daripada video unboxing, daripada video boleh puasa lagi, street boleh puasa apa sama Iqbal buat street tu 2024 dulu. 2023 Iqbal start boleh puasa Iqbal start straight buat video sebulan 2 bulan. Tu comeback tak comeback sangat pun. Ambil time tu rambut choking gini, rambut macam choking gini. Tak ada rambut panjang macam ni, rambut choking gini. Dia macam rambut tajam gitu. Itu pun lagi comeback. Itu dekat tandas macam ni. Koyaknya. Macam tu lah itu. Semua pendek. Daripada tunjuk sebab pendek betul. Bakal kawan pun dah tegur dah. Awak pun dah tegur lah. Macam mana kan. Gitu lah. So
Kalau ada bunyi kan. Sorry kalau Iqbal terkentut. Okay. Nanti orang kata pula, bodohnya Iqbal, macam mana dia terkentut. So apa pun Iqbal terima kasih pada korang semua. Iqbal mula-mula buat YouTube dulu apa semua. Yalah, kalau korang support, Iqbal pun nak rasa juga orang ambil gambar Iqbal, nak rasa orang edit Iqbal apa semua. Iqbal pun nak rasa kau jadi famous, nak rasa jadi macam apa tu, nak rasa jumpa peminat. Oh kata peminat, oh macam mana video Iqbal macam ni, okey ke, nak rasa macam tu. Nak rasa kau je. Tapi bawa video ni, Iqbal buat YouTube ni pun nak tolong ayah cari rezeki apa semua. Yelah, bukan senang nak cari rezeki ni, bukan senang. Lagi bidang YouTube macam ni pun bukan senang cari rezeki. Okay. Alright, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa pada next episode. Assalamualaikum.